Okey, sahabat Krabi, kita di sini. Hari ni AF Travel Vlog akan menjelajah ke negeri Gajah Putih. InsyaAllah kita akan bawa tuan-tuan semua ke Hat Nyai dan Krabi, Thailand. Jom follow. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Okey, alhamdulillah sampai ke Changlun. Sampai Changlun, kita ambil insurans dulu. Biasa kalau kita pergi masuk Bukit Hitam ni, kita ambil Gamini agency ni. Ke Changlun ni. Okey. Rumah tengah ambil insurans. Okey. Okey. Kau nak pergi Thailand, boleh pergi sini lah. Gemini agency. Saya ni ambil je. Boleh ambil Tengah betul lumus. Masih Okey, sampai dekat Bukit Hitam Immigration. First time masuk Thailand waktu malam. Ini first time masuk Thailand waktu malam. Memang clear lah. Sangat clear dan sangat clear. Seronoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah sampai kita ke Thailand. Kita pergi check pasport dulu Thailand. Okey. Tak payah turun. Dah. Okey, border Thailand kita. Alhamdulillah untuk urusan pasport dan juga serah borang insurans pada dia punya immigration. Alhamdulillah sampai di Danuk daripada jam 1 tengah hari tadi di Skudai JB. Sekarang jam 8.30 malam sampai di Bukit Hitam. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita dekat Sado Custom. Dah sampai untuk kita serahkan dokumen. Tadi dah cop pasport, sekarang kita dekat serah dokumen kereta pula, insurans. Sekarang dekat Sado ni, kat Danuk ni, dah guna giliran nombor tak ada nombor sekarang. Bukan macam dulu tak ada nombor. Beratus sekarang tak ada guna nombor. Yang bagusnya tu. Ni bagusnya.
Jadi lepas ni kita kena cek hotel dekat Danok ni, tidur sekejap semalam. Lepas tu kita akan terus ke perjalanan esok pagi insya-Allah, terus ke Krabi. Okey, Assalamualaikum. Dah sampai Danok kita. Kita dah lepas border, dah lepas apa ni, cap pasport semua, dah lepas serah dokumen. Sekarang kita makan dekat Danok. Makan dekat Danok ni. Apa lagi kita nasi kamuk lah. Nasi kamuk. Oh, nasi kamuk kita, nasi kamuk ayam goreng dia. Korang kat Danok ni masuk dekat border je, dekat tepi-tepi semua banyak kedai makan Muslim. Nampak? Semua Muslim sini. Alhamdulillah, boleh. Sarapan dengan pagi sini ada, makan malam pun ada sini. Okey, kita makan dulu lah. Kau ni Kita dekat Sado, kat Danok. Makan malam dulu. Lepas dah cakap. hari buat perempuan tua. Dekat Thailand ni, benda ni kau wajib kena ni. Di Ice Thailand. Tengok. Kau. Ya Allah, hanya kaki sikit lah. Kamu, nasi kamu. Ini kat ni. Tak apa, ayam mamak makan dulu. Jadi? Tak apa, mak ayam makan dulu je. Dia saya bawa okey. Nasi kamu, nampak? Nasi kamu. Kalau kita Thailand tak try nasi kamu, rugi. Okey, malam ni kita stay dekat Danok satu hari. Baru sampai daripada Malaysia. Sampai Danok pukul 8 lebih tadi. Hari ni kita stay dekat Saratip Hotel. Untuk sementara waktu ni kita stay kat Saratip Hotel. Malam ni je untuk tidur. Esok kita terus perjalanan, InsyaAllah. Esok kita ke Krabi, tengok hotel. Bolehlah bajet untuk tidur saja malam ni. Untuk tidur je. Anek, tadi ya? Yang main tadi ya? Tinggal 4. Itu Ayin ada? Ayun, tak ada. Tak ada Ayin. Tak ada. Dia rosak. Rosak. Habis macam mana? Tak ada. Oh, tak ada Ayin Ayin rosak Ayin. Mana? Okey. Tinggal 4 lah. Okey. Thank you. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi ni kita akan teruskan perjalanan. Kita akan ke cari sarapan dulu. Lepas tu kita akan terus menuju ke Krabi, Thailand. Pagi ni sekarang jam 7.35 pagi waktu tempatan, waktu Sado, Thailand. Cari sarapan dulu, lepas tu kita akan terus ke Krabi. Inilah bilik yang kita duduk. Kita tidur saja. RM40 je. Bolehlah dapat 2 bilik. Connecting room. Nampak? Connecting room. Budak suka budak ni. RM40 satu malam. Bolehlah tidur. Bolehlah kan, untuk mandi tidur semalam okey lah. RM40 je. Kalau beli Sado Thailand boleh duduk hotel ni. Sekadar untuk tidur, untuk mandi selesa lah. Cuma dia punya katil ada keras-keras sikit lah. Rasa macam Tilam getah. jangan getah mak jangan getah. Tilam getah. Ni hotelnya Saratip Hotel. Saya nak ke mana lepas ni? Jadi semua ni. Lepas ni kita nak ke, insyaAllah kita akan ke Patandong.
Kemudian baru kita ke Krabi. Oh, pergi Patalong dulu Okey. Kita pergi Patalong dulu, lepas tu kita ke Krabi. Patalong tu melalu je lah. Singgah-singgah beli barang ke kat CMI dia. Okey. Ni dah depan hotel ni. Sakit. Bajet. Cuma malam kat sini bising lah. Depan ni, depan pub, sana pub, semua pub. Good morning Thailand. Hari ni Thailand Hari Haji. Dia lambat sehari dengan kita. Thailand hari ni Hari Haji. Jadi kedai Melayu ramai tutup lah masa sarapan ni. Jadi hari ni kita sarap dekat Mamak lah. Mamak. Okey, kau ada pergi Sado, jangan lupa singgah sini. Wajib singgah sini Bikers. Sini. Ada tak gambar aku? Ya, tengok gambar aku ya Mana banyak sangat. Mana dah? Cari susah. Bikers. Jangan lupa Sado. Singgah sini. Okey, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Thailand. Selamat Hari Raya cikgu. Selamat Hari Raya. Hari Thailand baru Khamis. Hari Khamis. Betul. Jangan lupa tau korang. Baik bikers ke, kereta ke, jangan lupa singgah sini. Ini spot wajib. Ya, cuba cek kita stiker ada yang. Mana dia tahu semua? Mana kat atas. Ni Ajib. Tu Ajib. Wajib. Tu wajib. Kita kat atas, ni pertama kat atas kan? Biasa kat atas tau, kapal. Dah hadir sini beberapa kali dah. Dia akan tampal kat atas tu. Dia takkan kejap.
Bulan lah. Di bulan 2. Hah? Hah? Yang movie ni? Oh. Okey, Bos Zan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Satu, rumah. Okey. Bos Zan. Jalan. Okey. Okey, sampai dekat 7-Eleven yang ada Gunung Fiji. Tak apa benda dah. Ni dia, wajib pergi ke jalan 7-Eleven. Kita pergi shopping dekat 7-Eleven ni lah. Ni halal, ni halal. Ni produk halal. Okey, tuan-tuan kalau pergi 7-Eleven, dia ada produk-produk halal dia. Dia tentukan dia, Pak. Produk halal. Apa nanti cari? Nanti tahan ya. Boleh. Ni biasa, dia biasa yang sedap-sedap ni, Meiji ni. Ni korang kena test. Thai tea kena test. Memang sedap. Mak, cari apa, Mak? Kacang. Tong Garden Malaysia. Ibu cari apa? Cari halal.
Cari halal? Ha. Tak ada. Ada halal tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada, jangan beli. Okay. One. Ni, ais. Bagi tepi air. No. No? Oh? Ai. Okay. Thank you. Dia cakap, ni untuk ais. Ni untuk air. Betul ya ais? Dia apa? Jadi 20 ni Tarik ni macam mana? Tarik kuat. Okey, ambil ais ni. Sikit je ais kau. Sikit je ais. Okay, dah. Okey, ambil air ni. ini yang baru tu. Banana caramel dengan coklat milk. Banana caramel, coklat milk. Ambil ais. Lagi sikit. Lagi. Tak perlu. Lagi Tak boleh. penuh. Boleh tu. Ambil tu. Okey, Assalamualaikum. Dah sampai ke Krabi. Cuaca pun sangat hujan. Okay, macam biasa, kalau ke Krabi aku pun sikit dekat sini. Hotel Krabi Aonang. Ya, antara pekerja yang setia sekali dekat hotel. Thank you. Nampak? Kita memang biasa kalau kita Krabi, kita stay kat hotel ni. Senang parking pun senang belakang. Hello. Suka tak ni? Budak-budak suka buat ada ni apa? Okay, kita ke bilik. Jom ya? Tanya bilik jap.
Assalamualaikum. Okey. Hujan tak boleh buka, hujan. Okey. Ni bilik dia ya. Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Krabi Night Market, Aonang. Oyster. Lobster. Rekor ada? Crab stick, salmon. Okey, budak kecil ni dia hujan-hujan pun makan aiskrim. Makan aiskrim juga. Dia ambil aiskrim dia. Tengok apa jenis aiskrim tu. Orang tu duduk tangan. Kejap. Okey, sorry kap. Break, kami. Jangan hujan. Ni waffle Hong Kong. The signature cheese and garlic butter. Dia apa? Potato. Dia nak yang tu lah. Dia nak yang cukup kuning tu. 1000. Again, you know, you pull it.
Saman Krabi, tempat wajib ambil gambar hanyalah ikan ni. Tak tahu ikan todak ke ikan melin ni, tak tahu ikan apa. Masjid Onang Al-Munawwarah. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Ini adalah masjid di Onang Krabi. Satu masjid yang betul-betul letak di bandar Onang Krabi. Tuan-tuan kalau pergi Krabi jangan lupa singgah masjid untuk solat berjemaah ke, untuk solat tahiyat masjid ke, tahiyat masjid ke, boleh insya-Allah. Jangan lupa Masjid Onang Krabi. Kita berjalan juga ke masjid, jangan lupa insya-Allah. Kena. Okey, dekat Onang ni Krabi ni banyak je kedai-kedai halal. Ni salah satu kedainya yang halal. Sana pun ada juga kedai-kedai halal. Ni kedai halal. Banyaklah. Jangan risau dekat Krabi ni. Dekat lagi kat Onang ni. Makan tadi Nasi goreng biasa je lah. Ha? Telur je.